bungkus ni hanya RM4 sahaja. Kari dia memang kena, sedap. Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dudung. So hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan nasi bajet yang harga dia RM4 sahaja. Dekat mana aku beli? Aku beli dekat di depan Surau Al-Falah, Seksyen 6 Kota Damansara. Dekat depan tu memang ada satu kedai yang jual nasi bajet yang harga dia RM4 sahaja. Ada macam-macam menu ada. Ada ayam masak kicap, ayam masak merah, ayam kari, ayam ikan kembung, macam-macam lagi. So kalau korang beli, memang korang boleh beli satu bungkus ni hanya RM4 sahaja. So sekarang kita akan try makan lah macam mana, rasa dia sedap ke tak nasi bajet Kota Damansara. So aku akan try yang pertama. Kita akan makan nasi bajet kari ayam. So korang boleh tengok portion dia, agak besar lah, cukup untuk sekali makan. Ayam, bismillah ayam. So ayam dia, korang boleh tengok besar juga bahagian type. Kari dia memang kena, sedap. Basically, dah lama dah aku tak makan kari. Sejak aku pindah ke Kota Damansara ni kan. So macam jarang lah makan kari. So bila makan kari ni, memang sedap lah. So aku dah makan dah yang kari ayam, memang sangat sedap bagi aku. And bagi aku lah nasi bajet dia RM4 memang sangat berbaloi lah. Sebab sekali makan waktu tengah hari di sekitar Kota Damansara ni, aku anggarkan anggaran dalam RM10 ke atas lah sekali makan sahaja. Tapi kalau macam pergi dekat gerai makcik ni, satu bungkus RM4, kau beli dua dah dapat kenyang. Memang berbaloi lah bagi aku. Walaupun dapat satu bungkus RM4 ni, memang berbaloi. Kalau kau beli dua pun dah, orang kata dapat makan nasi 2 kali ganda dah. Memang bagi aku sangat bermurah hati lah kedai tu menjual sebungkus RM4. Dia banyak menolong orang bagi aku. So tanpa nak buang masa lagi, kita try pula yang perisa ayam masak merah. Tengok ayam yang dia bagi pun memang besar lah bagi aku. Sebab kalau dekat kedai biasa, tak kira nak kena nasi ayam ke, seketul ni pun dah kira RM4. So bagi aku alhamdulillah dia jual murah, kena membantu banyak orang yang susah. So aku doakan kedai makcik ni mudah-mudahan sentiasa laris dan dimurahkan segala rezeki. So jom kita makan. Bismillah. Bismillah. Ayam masak merah dia pun sedap. Nasi dia pun panas-panas lagi tu aku beli. So kalau kau nak singgah kedai dia, kau boleh datang bermula pada hari Isnin sampai ke hari Sabtu, bermula jam 12 ke atas.
Alhamdulillah dah kenyang dah aku makan. Aku kata satu hari boleh kenyang. Dah makan 2 bungkus, makan yang kari dengan ayam masak merah. Dua-dua memang sangat sedap. Walaupun harga dia RM4 tapi rasa dia memang sangat berbaloi lah. Dah lah murah, lepas tu sedap pula tu, memang kenalah dengan tekak aku. So aku harapkan korang datanglah support kedai makcik ni dekat Surau Al-Falah, Cik Senam, Kota Damansara. Memang sangat sedap. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. Kalau saya